Pegangkang. Kangkang ah. Kangkang ah. Hak makan kangkang atau tokek kangkang? Jadi tokek ke kangkang lu. Ni, okey guys, jom kita tengok ni. Kita kata dah. Oh. Hari berapa hari dia main sapu? Tu dia. Jagung cheese. Ni. Dia panggil jagung cheese kan? Jagung cheese tarik. Jagung cheese tarik. Pegang sikit bang. Tu tengok. Sekok-sekok tu. Besar mana? Kampuk weh. Oh, puas hati. Okey, sebelah ni. Ni bang, ni apa? Dia apa bang? Gula bisu utara. Misu utara tu dia. Bihun Bihun sosis, tu ayam gunting, inoki, tu. Ni. Ada ayam madu Sabah ni apa tengok ni. Ada senongging, kepok apa semua ni. Okey, Pak Long sup utara tu. Apa boleh tengok. Bihun sup ada, kota sup, mi. Ni harga dia apa semua kat sini. Lepas tu apa nak kena daging, perut, paru, tulang campur. Semua tu. Ayam pencet apa ni? Ni ayam pencet ni. Ni ayam tua ni. Ni sedap ni. Sup kalau ayam tua memang sedap. Tu. Boleh tengok tu. Sup tu. Acik kita ngitung. Acik. Lepas tu Tu ada acik kita pizza. tu. Pizza apa dah tu? Kita tengok Ni menu ayam je sat. Indonesia ni. Yang ni harga dia. Ada spicy dan original. Ya. Ni ada ayam ada, daging ada, meatball ada. Yang Okey. kosong ada. Nachos pun ada bang. Nak tengok. Dia. Tu. Semak dia toki sendiri buat ni. Ni anak bagi apa? Bagi abang. Nak suruh aku review kopi ni Ya. Aku bagi jawapan jujur. Abang bagi jawapan. Jujur. Dia punya tengok ni menarik lah weh. Dia punya buih meleleh-leleh ni kena tengah hari tadi pula lagi lah. Ya, jadi Pi nak cuba nak rasa dia punya kopi ni. Okey dah kat sini. Ni aku review aku abang jujur. Tak sedap aku kata tak sedap, jadi kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sedap. Jadi serius sedap. Apa boleh ni? Dia ada set abang? Dia ada set. Satu set ada 3 ketul bang. Satu set 3 ketil tu. Tu. Lepas tu kat sini apa boleh ingat sate ikan pun ada. Belakang? Egg Robben Teping. Oh ni lah. Belakang di sate cafe. Belakang Egg Robben Teping. Ni. Okey dah. Okey. Buat ketil dia pun lembut. Lembut elok. Sup dia pun terasa. Keting. Ni. Macam-macam tu ni. Mi kota sup abang. Bihun semua dah. Okey guys, sekarang ni Fit dekat Cashew Market. Ni, Cashew Market pun buka weh. Cashew Market pun buka sampai malam raya. Di keliling ni semua tempat makan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit ada dekat Expo Taiping lagi. Hari ni Fit mai tak mau review baju, tak mau review pakaian apa semua. Fit nak review makanan yang ada dekat Expo Taiping ni. Gerai-gerai makan yang ada sebab baru banyak weh. Lepas tu tak silap Fit, Cashew Market pun ada buka daripada start buka apa semua. Jadi boleh kita tengok apa yang depa ada jual kat sini kan. Sebelum tu hangpa jangan lupa bantu Fit dengan like, comment and subscribe. Sebab apa? Fit susun video sampai raya ni tau. Besok Fit bocorkan sikit besok kita ada video bazar Ramadan Kampung Jambu Taiping. Besok lusa video Expo Taiping ni juga, tapi bahagian baju-baju pakaian apa semua. Lusa hari Jumaat. Hari Sabtu juga pula kita ada video pertandingan panjut. Video pelita yang diadakan semalam. Kita pergi shoot video semalam, ada melibatkan 6 buah kampung dekat Kuala Kangsar, dekat Lubuk Mabau, Tanah Merah, Bluru, Kuala Kangsar. Melibatkan 6 buah kampung. Jadi hampa boleh subscribe Fit, hampa boleh stay tune untuk tonton video Fit setiap hari pukul 11 pagi. Fit akan keluarkan video setiap hari pukul 11 pagi, insya-Allah, kalau diberi kesihatan yang baik. Jadi jom, cerita banyak tak mau, sembang panjang tak mau. Kita dah buka puasa dah, kena minum ayak tu, strawberry ya. Kita sat lagi baru kita nak makan. Kita minum sikit dulu. Lepas tu kita nak buat apa yang patut. Lepas tu sat lagi kita akan masuk dekat kawasan depa buat jual makanan. Jadi jom, let's go guys. Okey guys, sekarang ni Fit dah ada kat kawasan tempat makan ni. Hampa tengok. Kawasan tempat makan ni bahagian teksi ni.
Hari ni kita tak ada baju-baju pun tak ada. Kita nak shoot benda makan je kat sini. Apa yang ada benda makan kat sini. Tengok ni. Sini ada ayam kelapa. Tu. Ayam kelapa. Wih. Kelapa je besar-besar ni. Nyok besar-besar. Tu tengok. Lepas tu ada kerang bakar, kerang rebus, sotong tepung RM10. Tu, air kelapa asli RM5, jeli kelapa RM2 tu. Apa boleh tengok weh, kerang kat abang ni. Besar-besar weh, tu. Oh ni. Ni saiz double A. Tu. Kerang Kuala Setang. Kuala Setang ah. Ni kerang baru weh, hidup-hidup weh. Saiz memang besar weh, puas hati tu apa boleh tengok. Bang, saya pegang sikit bang. Tu tengok tu. Sekok-sekok tu. Besar mana? Kerang Portwell. Oh, puas hati. Portwell Kuala Setang mana tu? Ya, tu. Tengok, majoriti besar-besar ni. Kerang. Oh, tu. Oh, ni. Jarang weh hampa nak boleh kerang besar-besar ni. Ha ni. Apa nak bakar boleh, rebus pun boleh kat sini. Main singgah. Ha tu, main singgah. Ha tu. Lapik dia utamakan. Lapik dia utamakan. Okey, sebelah ni ni fit tak pasti sos apa. Dia ada kat sini. Oh, tu ni. Hotel Kerang Udang. Hotel Kerang Udang. Tu Hotel nampak. Kerang Udang. Ha tu nampak Hotel Kerang Udang. Tu hampa boleh mai kat sini. Okey, ni Cakotel Bukit Gantang. Ha ni. Cakotel di Bukit Gantang. Semalam Fi makan semalam ni ya. Ha ni okey dah. Ha ni lepas tu ada laksa mama. Ha ni Fi nak bawa jalan tempat makan hari ni. Tu. Boleh tengok air-air pun semua. Lepas tu kat sebelah ni tak silap Fi ada nasi goreng. Ha ni di Santai Cafe. Ada nasi goreng tu mana tengok. Apa nak makan nasi goreng, kerang rebus, laksa, nasi goreng kampung macam-macam ada tu. Lepas tu depan ni ada, bang ambil gambar sikit bang. Boleh. Ni depan ni yang tengok ni ada sushi. Oh tu sushi. Tu tengok mochi tengok. Ni mochi ada ni. Ni depan ni goreng sini nampak. Ni. Dik, kedai kat mana dik? Kalau kedai kat mana kedai? Belakang? Agrobank Taiping. Oh ni lah. Belakang di Santai Cafe ke. Belakang Agrobank Taiping. Ni. Apa boleh nak main cuba kat sini. Lepas tu kat sini kerang rebus pun ada. Kerang rebus, kerang bakar pun ada ni kat sini. Pun boleh tahan kot saiz kerang dia weh. Boleh tahan. Okey guys, sebelah ni Fik tengok ada ni lah. Cucuk udang, lepas tu ada ramen. Ni ramen. Ni sedap apa semua dah ni. Ni ada adik ni tengah beli. Lepas tu tengok ni. Ada lok cing. Lok cing apa semua ada, oden. Tu. Okey, sebelah ni Fik tengok ada sup. Ni sup. Ni sup padu ni. Ni dah sup. Tengok bau, ada naik bau sup dah. Lepas tu tengok ada tulang, perut, urat keting. Ni. Macam-macam dah ni. Mi kotel sup abang. Bihun semua dah. Ni kotel bihun dengan kotel ni. Mi dengan bihun dengan kotel lah? Ya, bihun dengan kotel. Bihun dengan kotel. Mi tak ada. Ni. Apa boleh kena oleh sup. Kalau sup saja pun ada? Ada? Ni. Sup saja pun ada. Ni. Lepas tu ada kerang rebus, lok cing. Pun ada kat sini. Tu. Lepas tu sebelah ni. Ni kopi. Kopi. Apa tu kopi? Oh, belakang tu ada goreng. Tu. Dik, belakang tu goreng apa dik? Nasi goreng apa semua dah. Tu, nasi goreng cakotel apa ada kat belah belakang tu. Ni. Apa nak main dah lagi? Dan lagi. Sebelum video ni keluar, dan lagi. Tu. Sebelum ni lah orang kata kita nak raya dan lagi apa nak main. Sebab apa video ni keluar mungkin Sabtu Ahad kot. Mungkin malam raya kot. Apa boleh main lagi. Tu. Okey, kat sini Fik tengok ada orang jual krepek, kuih-kuih raya apa semua. Kuih-kuih raya. Lepas tu kat sini ada Fik ni buah potong dik. Rojak. Oh, rojak. Ni ada rojak ni. Ada rojak cheddar ni RM8 dengan RM6 tu. Rojak. Tengok macam-macam buah anggur pun ada tu. Lepas tu ni hampa tengok ni dia puas sediakan tempat makan. Memang luas tempat makan. Boleh tengok tu sampai ujung sana. Tu. Ni pusing keliling ni. Semua tempat makan. Tapi Fi nak fokus pada kedai-kedai. Fi nak fokus kedai-kedai sambil-sambil tu Fi nak cari lah juadah buka puasa lagi. Sebab apa Fi baru bina ayak. Okey. Kat sini ada ni gula-gula kapah. Ni. Apa boleh tengok ni. Apa kenal lah. Ni. Tahun ni depa duduk belah ni, tahun depan belah sana. Lepas tu ada mango. Banyak weh. Air 3 ringgit tu.
Tu. Longan ada, sangkuit ada. Strawberry ada. Ha ni. Apa boleh mai gerai depan ni. Gerai depan ni paling meriah. Paling meriah sekali. Lampu paling terang. Ha tu. Lepas tu ada jelly ball. Ha ni. Lepas tu kat sini apa tengok ni. Ada goreng-goreng ada. Lepas tu ada jagung bakar dah. Ha ni jagung cheese tarik. Yang senyum lah sikit. Nampak cengeng. Jangan malu. Ha? Malu. Cih, macam tak biasa. Mana tu Kiang? Itu ke? Seorang je lah. Di sebalik balang. Oh tu dia. Bang. Ya. Aku mem kacau kerja hang Ustaz. Weh lambat lagi boleh tarik. Tak, cik. Ha Boleh ni, ya? kita tunggu Ustaz nak tengok cheese tarik dah. Ha ni. Apa boleh mai kedai Yasin. Memang gerai dia yang paling meriah sekali dengan lampu. Oh ni. Tengok ah. Memang style dia punya kedai. Gerai dah. Okey kan? Ha ni. Kita boleh tengok jagung cheese. Ha ni. Dia panggil jagung cheese kan? Jagung cheese tarik. Jagung cheese tarik. Satu apa? 12. 12. Tu tengok. Ha ni satu cup ni RM12. Tengok. Okey guys, Pi nak jalan lagi ni. Ha ni, sekejap lagi Pi nak pusing belah sana. Pi nak jalan belah sini dulu, baris belah sini dulu. Okey kat sini Pi tengok ada air balang ni, Papa Pandau. Ha ni air balang. Kap ke pasti ni? Kap satu kap berapa ni? RM3 satu. Besar 5 ha ni. Air balang. Lepas tu kat bakso ada yang gunting ada. Ha tu bakso ada yang gunting ada tu tengok ni. Ha sebelah ni. Okey kat sini apa boleh tengok ada kopok lekor. Lepas tu cheese semua ada. Yang ni Maggi. Bang ni Maggi apa? Yang ni bakso bang. Bakso. Ha makan bakso ni. Bakso. Ya. Yeah. Boleh pilih. Original bakso tau, Ya. bukan campur. Ya. Boleh pilih nak mi ataupun Maggi ya. Ha, boleh tu, pilih. boleh pilih apa nak mi, Sebab Maggi, biasa orang sana dia campur. Ya. Dia tu tengok ni. Original bakso ni. Dia punya berbola dia semua. Ha, ni. Okey sebelah ni kita ada arak ayam gunting. Tu. Isi ayam. Sosis. Ha tu ayam gunting. Inoki. Ha tu. Panas-panas bang. Panas-panas. Ha tu. Ni terus sambung ni. Ha sebab gerai dia pun sambung-sambung kamera 20x20. Okey kat sini ada air lagi. Ha ni. Penjaga mungkin tak ada sebab apa mungkin depa tengah buka puasa kat belakang kan. Ha tu. Minum panas boleh order tu. Minuman panas pun ada kat sini. Lepas tu kat sini ada bihun sup. Bihun sup. Ha bihun sup ni kocok sup. Lepas tu ada soto ayam. Kat sini tu boleh tengok. Ha ni. Banyak trek ni banyak sup-sup ah. Kita tengok ada 3 gerai dah yang jual sup-sup ni. Boleh tengok ni dia punya sup. Ha tu. Okey guys, depan ni tak buka lagi. Mungkin dia tunggu malam raya ke apa ke, mungkin 3 hari nak raya lagi ke baru dia buka kan. Ni belah sini yang tengok orang ramai ni. Belah sini ramai. Oh ramai makan kat sini. Okey kat sini kita ada pizza. Oh ni pizza. Oh ni pizza macam-macam jenis pizza ni dah. Ayam, daging, cheese, daging salai. Pokok ni ayam, daging, extra cheese semua dah tu. Oh ni. Dia ada saiz besar kecil ni. Semua medium. Tu. Semua dengan medium. Tu hang tengok, hangpa boleh tengok harga kat sini. Hangpa nak makan kat sini boleh, nak tapau awak balik pun boleh. Betul bang? Tu. Nak makan boleh, nak tapau boleh. Okey sebelah ni tak mai lagi. Tak mai, belum buka lagi. Ni sebab Fik mai awal sikit lah, sebab pun nanti malam raya. Kalau Fik buat video malam raya, bila pula nak post? Takkan nak post lepas raya. Nak post lepas raya pun tak boleh nak mai lah. Kat sini ada strawberry, Cameron. Ni. Okey, depan ni kita tengok ni. Dia. Ni. Dia. Ada orang tengok Fik. Tu. Okey, kat sebelah ni kita ada ayam madu Sabah. Ni. Ada ayam madu Sabah ni apa tengok ni. Ada senongging, kepok apa semua ni. Oh ni sedap kau ni ayam madu ni. Resipi Sabah punya ni. Siapa bakar dia? Hang bakar ni adik ni bakar tu. Danger sebab apa danger? Panas. Ni ada danger kat sini. Hang pun kena jaga. Okey sebelah ni
Ada pau. Ni pau ayam, coklat, kacang, pandan, kaya. Macam-macam Tu. Yang ni tak siap lagi. Ayam madu Sabah je yang tengah bakar tadi. Dia akan buat kat sini . Lepas tu sebelah ni ada air botol, air tin apa semua. Lepas tu ada belon. Belon pun ada. Banyak tu hampa boleh tengok. Gerai dia. Tu macam ni. Banner-banner. Tu. Okey guys, kat sini ada lukis inai ni. Apa nak lukis inai pun ada kat sini. Lepas tu ni biryani rice. Ni nasi biryani Habibi. Ni. Yang sebelum ni hampa boleh tengok dekat air kuning. Ni toke dah. Ni. Nasi biryani dah ada belum? Belum lagi. Bila start buat? Start dah. Oh start dah. Cuma tak siap set up je. Tak siap set up lagi. Jadi hampa kalau hampa main lewat sikit, insya-Allah boleh ada. Lepas tu shawarma pun ada. Shawarma, lepas tu hampa boleh tengok menu dah. Cakotiau ada, mi goreng apa semua dah kat sini. AR Habibi tu. Tu. Apa nak kenal dia main tengok Abang Sado tu dia tu. Sebelah ni kita ada jagung sis tarik kental. Tu. Tu. Tengok ni. Tu hampa boleh tengok. Sebelah tu ada mi. Asal mi sup kota sup juga ni. Mi sup kota sup juga. Lepas tu ada jagung tarik. Ni lepas tu ada yung tofu bomba. Ni. Bang tu mi sup ah. Mi sup juga ah. Tu mi sup kota sup. Tu ayam. Padu punya bang, Padu punya. Tu. Okey sebelah ni ada dia yung tofu. Baik bomba. Kerang bakar rempah ada, kerang rebus ada, berbagai seafood. Tu tengok ni. Ni bahan-bahan yung tofu ni. Dek tu bakar kerang tu. Ni. Kerang bakar pun ada kat sini tu. Kamu tengok. Kita tengok ni. Yang ni nak apa nak bakar je akan bakar atas ni dengan rebus. Ni. Ni rebus. Ni dia kerang dia. Ni. Satu berapa dik kerang ni? Sebekas 15. Ni 15 ringgit sebekas tu. Tengok ni. Depa duk lepak dulu. Buka besar. Okey kan. Sekarang ni fit my belah ni. Pak Long ni baru buka besar Pak Long. Baru buka besar tu. Tu. Okey guys, kat sini kita ada ais lemon blue. Tu lepas tu limau asam boy, sup dia buat pun ada sana. Tu tengok. Cinca ada jus tumikai. Ni. Okey. Pak Long corner. Ni Pak Long ni duduk belah hujung sekali kalau hangpa main daripada bazar pakaian ni. Pak Long ni duduk belah hujung sekali. Tapi kalau hangpa main kalau hangpa main daripada sini belah belakang ni dekat Fort Sang apa semua ni ni pizza. Hampa main daripada belakang ni, hampa boleh main. Ni pintu masuk utama lah, belah depan ni. Tu. Tu hampa boleh main. Tu. Banyak ni. Lepas tu dunia pun ada ni. Dunia pun ada. Tengok sup dulu. Okey, Pak Long sup utara tu. Hampa boleh tengok. Bihun sup ada, kota sup, mi. Ni harga dia apa semua kat sini. Lepas tu apa nak kena daging, perut, paru, tulang campur. Semua dah tu. Tu dia. Tu. Pun ayam pun ada ni, ayam. Ni dik, ni ayam pencet apa dik? Ni ayam pencet ni. Ni ayam tua ni. Ni sedap ni, sup kalau ayam tua memang sedap. Tu. Boleh tengok tu. Sup tu. Rasa lagi. Cuba. Apa nak cuba, boleh main cuba ni. Lepas tu abang tengok ni. Kat sini ada ni. Tulang ada, urat keting apa semua ada. Daging ada, lemak ada. Ni dia buat dia. Juga. Dia buat ikut saiz. Tu. Apa boleh main kat Pak Long ni. Tu. Okey, sebelah ni kita ada laksa utara dengan donyo. Donyo ni. Pizza. Pizza dah. Pizza dah. Lagi apa kita? Ayam goreng donya. Ada ayam goreng donya. Aceh, produk Aceh. Produk Aceh. Aceh kita ngitung. Aceh. Tu Aceh kita pizza. tu. Pizza pun ada tu. Kita tengok ni menu ayam dia goreng donya ni. Yang ni harga dia. Ada spicy kat original. Ya. Orang Taipei kena cuba, kena try. Ya, kena cuba ni. Lepas tu ni satu lagi ni. Ni Ini yang viral aiskrim. Ais Sini krim. dekat sini satu-satu kat Taipei Expo ni. Sini je ada aiskrim. Aiskrim sini ada. Ya. Lepas tu ayam goreng pun donya kat sini je satu. Sini satu saja. Ni hampa boleh main dekat sini. Ni sebelah dengan Pak Long. Tak Pak Long tadi tu hampa boleh tengok tu. Ni. Banyak weh.
laksa pun ada, semua pun ada sini. Ni. Rasa dah garanti sedap oh. Garanti sedap ah. Tu dia. Apa boleh tengok ni? Tokey sendiri bagi garanti sedap. Tengok ayam dalam ni. Crunchy tengok dalam ni. Apa boleh tengok ayam dia. Ni panas-panas ni ayam ni. Buka dalam juicy tau. Ni ayam ni panas-panas ni. Panas-panas. Ni pegang ni panas ni. Ni panas ni. Memang dia ayam akan sentiasa panas duduk ni sebab apa benda ni kacau ni pun panas. Ni jadi kalau hangpa main bawa anak-anak hati-hati sebab panas kan. Okey, jom kita jalan ni sebelah. Okey. Okey, sekarang ni kita ada warung hampa, bukan kami. Tengok-tengok lagi mai lah. Tu dia. Depa punya trademark atas tu. Okey. Fit tak pasti dia pun jual apa ni. Sebab apa owner dia mungkin buka puasa. Lepas tu Fit tak nampak banner menu dia. Lepas tu yang ni Fit ada kopi lah. Kopi, lepas tu ada Indomie apa semua ni. Lepas tu mai asam laksa, ada asam laksa. Ni asam laksa dah. Tu. Dek, hang jaga sini ya? Okey, belah sana hang jual apa? Kat sini kita ada kopi dengan Indomie. Kopi dengan Indomie. Dengan satu lagi kopok leko. Satu lagi kopok leko. Ni. Daripada kopi, Indomie, kopok leko. Ni gerai depa belakang tu ada payung tu. Payung limited tu. Payung Hawaii. Tu. Okey, sebelah ni Fina tengok ni. Sebelah ni ada ni. Banyak air City Tom Yum. Ni City Tom Yum. Lepas tu ada air soda apa semua ni. Banyak es raja apa semua ni. Ada ni. Ni kita tengok. Ni ice blend tu. Okey, kat sini kita tengok ada teh ais, green tea. Lepas tu ni. Ni ice blend apa dik? Cabaan bang. Cabaan. Ni soda mi kat table tu soda mi. Buat. Okey. Satu apa dik? Macam ni. RM5 bang. Satu RM5 je. Cabaan RM6. Cabaan RM6. Ni. Extra jos. Tu. Extra jos berapa? Extra jos RM4 lah. RM4 lah. Susu berapa RM4 lah. Tu. Susu ataupun sama RM4 lah. Itu extra jos. Nasi yang special nasi komo lah. Nasi komo. Tu. Oh, komo. Nasi komo. Ni jom kita tengok. Tu. Okey, ni dia punya nasi komo dengan dik satu lagi nasi apa dik? Yang putih. Ini pulut ayam. Oh, pulut ayam. Ni. Pulut ayam dengan nasi komo. Kabu Maggi ada. Kabu Maggi ada weh. Macam-macam ada weh. Tu. Kabu Maggi, pulut mangga ni. Ni dia pakai ni. Maggi ni sedap weh. Fit kat rumah pun makan Maggi ni. Tu. Apa boleh main gerai depa ni. Tu apa boleh tengok. Keadaan gerai depa. Tu. Okey, sebelah ni. Ni bang, ni apa dia apa bang? Dua bisu utara. Misu utara tu dia. Biunsuk. Ada lemsien ada tu. Oh, lemsien tu. Tu ni. Lemsien ada. Lemsien. Sampai buat ada review, tahun ni kita masuk lagi sekali lagi. Okey, lemsien ni harga berapa dik bang? Pada harga 35 ke atas. 35 ke atas ikut saiz. Ikut saiz. Ada ayam RM7. Ayam RM7. Orang campur daging 12. 12. 8 daging 8. Daging pakai daging 66. Tu dia. Tu. Urat pun ada. Urat keting pun. Urat keting. Paling famous, paling killer sini urat. Urat keting. Okey tu. Boleh tengok ni ayam. Kucing kotiam pun ada, kotiam goreng pun ada. Kucing kotiam pun ada? Tu kotiam. Tu dia. Tapi tak goreng lah. Tu belakang kan. Ya. Okey ni apa boleh ni tengok ni. Abang ni punya ayam ni dia pakai ayam pencit. Ayam pencit bang? Ya, ayam pencit. Ayam pencit bagus sedap weh. Sup pun ayam pencit sedap. Lepas tu orang tengok ni. Dia punya lamb shank. Bukan senang pun nak kenal sup lamb shank. Tu. Lepas tu paling killer. Urat keting. Ni. Killer dah. Tu hampa boleh tengok tu sup tu. Satu kawah, bawah ni kawah pun ada 2 kawah. 2 kawah. Sehari 2 kawah. Tak cukup. Tak cukup. Jadi hampa nak makan pun kena main cepat. Alhamdulillah. Apa main? Hampa boleh main buka dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Ya boleh. Tu tapi dah buka jam pukul 5.30 sampai pukul 2 pagi. Sampai pukul 2 pagi. Tu. Belakang tu dia penuh ada cakotiau apa semua tu kat belakang. Tu. Ayam bancur ada, kerang rebus ada, nasi lemak, nasi ayam, bebek buah ada. Jangan takut, meja banyak. Budak kami berservis depan 4 orang. Duduk sampai. Budak. Tunggu beri. Simple weh depan ni. Apa boleh main. Okey. Tu. Tapi untuk cakotiau apa semua Fit tak pergi lah kat belakang sebab apa? Depa order banyak. Jadi Fit tak mau ganggu depa. Lagi depa nak masak kan. Okey guys, sebelah ni kita ada nasi lemak. Ni nasi lemak ayam berempah.
Okey, ni nasi lemak ayam berempah. Lepas tu nasi ayam pun ada ya? Ayam pun ada. Oh, nasi ayam pun ada tu. Tu. Goreng dah. Tu tengok. Problem mat sini tu, kat adik-adik ni. Lepas tu kerang rebus pun ada apa? Dah rebus dah. Kerang rebus pun ada kat depan ni. Apa boleh tengok ni? Depan ni. Okey, sebelah ni kita nak tengok ni. Mi rebus. Oh ni. Mi rebus kat sini. Kat sini ada mi rebus. Lepas tu sate ayam, sate daging. Mi kotel goreng lagi. Macam-macam ni. Ni. Ya. Waalaikumsalam. Tu. Mi rebus sini. Aslam Pasemok. Oh ni Aslam Pasemok punya tu. Tu. Okey. Kalau hampa nak kena Pasemok, hampa main kat Aslam. Aslam Pasemok ni antara Pasemok yang legend kat Taiping. Ni. Cashier market punya. Nasi goreng. Nasi ayam ada. Lepas tu depa ada air pun ada semua tu. Pasemok ada bang, Pasemok. Biosop, misop, nasi ayam, pasembok, sotong, ayam, udang semua ada. Semua ada. Kategori mamak, minyak rebus, biasa, daging, ayam balang, ayam bencur semua ada. Tu semua ada. Tu. Jadi roh. Okey. Ni orang lama ni dekat ni. Dekat cashier market. Ni. Tu. Okey, lepas tu hampa tengok ni ada menu-menu dia ni. Menu dia dengan harga dia. Tu Pasemok Taiping. Aslam Pasemok. Ni. Boleh tengok menu, harga semua ada. Dekat sini. Tu. Okey guys, kat sini ada air mojito. Mojito dia pun tak siap ni. Tak siap set up ni. Tu. Tu Pasemok dah tu. Tu dia boleh tengok Pasemok tu. Dia. Tu. Pasemok dia toki sendiri buat ni. Toki sendiri yang buat. Tu hampa boleh main. Nak kena Pasemok ni. Memang berbalik Pasemok ni. Fit pun minat Pasemok dia. Tu harga ni. Aku tunjuk lagi sekali. Tu Pasemok sotong. Pasemok mi ayam. Tengok ni. Okey, sebelah ni kita ada ni. Ni cheese. Ni. Bang, boleh cerita sikit bang bak cheese ni bang. Ni ada ayam ada, daging ada, meatball ada. Yang kosong ada. Nachos pun ada bang. Nachos pun ada. Tu. Tak ada gambar mana yang just kat sini. Yang mana? Plain dia. Plain ya. 12. Mana sos boleh apa? Sos boleh apa? Ya. Okey bang, ni. Sebelum aku pergi. Review. Cerita sikit bak cheese ni. Kita nak tahu bak cheese ni. Ni cheese apa bang? Ni. Ni cheese nama dia Grano Padano. Grano Padano. Dia asal dari Itali lah. Dari Itali. Dan cheese ni lebih kurang boleh bertahun-tahun. Kalau yang cheese ni harga dia RM4,500. Harga umur dia 2 tahun. Umur 2 tahun. Ni. Cheese ni harga dia RM4,500, umur 2 tahun. Ni ada kod dia lah. Dia ada kod dia. Ada Cremo 3 digit. Ni nampak. Cremo 3 digit. Ni dia ada kod dia lah. Okey, function dia untuk apa bang cheese ni? Apa kelebihan dia? Cheese yang produk kami ni, kami masak dulu dengan cheese sauce. Okey. Kami tuang dalam ni, kami bakar supaya cheese dalam ni abang tengok ni. Dalam ni ada cheese. Okey. Cheese ni akan cair. Ni dalam ni semua cheese ni dia akan cair dan kami akan goreng sekali. Kelebihan cheese ni bang, apa kelebihan dia? Cheese ni premium lah. Premium lah. Lemak dia lain daripada cheese biasa. Lemak dia lain lah. Ada Daripada orang kalau cheese dia akan muak ke apa kan? Ya. Tapi ni Dia tak muak lah. ramai customer yang review balik datang. Ya. Dia beza lah. Dia bila dia orang makan banyak kali pun boleh ulang lagi datang. Ni antara kelebihan cheese ni lah, premiumnya. Jadi orang kata kadang-kadang orang tengok tapi ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu. Jadi Fit Mai kita tanya. Kita tanya baru kita boleh tahu. Betul tak bang? Ya, betul. Tu. Buah api. Buah api. Buah api. Ini member lama ni buah api. Itu yang dia punya tarikan tu. Dah bisa tengok dia bakar. Tu dia. Ni kita tengok depa bakar cheese ah. Tu. Tu dia. Jaga bulu hidung bang.
Tapi ni jauh sikit lagi pegang boleh hidung janggul tu. Ya. Ni cheese. Jadi hampa boleh faham lah sebuah sedikit pasal cheese ni. Kenapa mereka pakai cheese ni? Sebab apa? Bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Tu. Menu je semua ada berapa bang? Menu dekat sini, bila ada cheese ni kami tambah lah topping dia lah orang panggil kan. Yang ada kosong kat sini. Kosong ni. Lepas tu ada beef bacon. Kami panggil daging lah kat sini kan. Lepas tu chicken ham, ayam. Ayam. Dengan satu lagi meatball lah. Daging bola daging kan. Ya. Killer yang mana bang? Ya. Killer dia yang mana? Yang biasa orang ambil beef bacon dengan meatball. Meatball. Itu biasalah selalu top sell lah, top seller sini lah. Kalau abang sendiri abang minat mana? Kalau saya pula, saya pun akan ambil beef bacon juga. Beef bacon juga. Betul. Sebab kita Melayu banyak suka makan daging. Ya, betul. Jadi sini hampa boleh tengoklah ni Toki sendiri suggest apa semua. Mana menu killer dia, apa yang Toki minat sini, hampa tengok pun ada tulis dekat situ best seller. Jadi hampa boleh main cuba kat sini. Sebab apa? Raya tak berapa hari lagi. Mungkin video ni keluar hampir nak raya, silap hari raya, malam raya. Jadi hampa main. Tu sebelum raya. Tu. Okey guys, sebelah ni Fit nak tengok air ni. Tu dia. Okey guys, ni air apa ni? Oi. Dah harga. Air sedap tu dia, semua pakai air sedap dia kata. Air sedap. Okey, jom kita tengok dulu menu-menu yang ada tu. Air dia tu TS Kaladi apa semua ni. Oh ni. Okey. Okey guys, Dik, sini air apa yang paling killer sekali? Paling ni kopi karamel. Kopi karamel. Harga berapa Dik? Semua RM5 lah. Ori sama, karamel sama, coklat pun sama. Semua sama lah RM5 saja. Okey, apa kelebihan air hang ni berbanding air lain? Kita guna ni lah, susu cair. Susu cair. Kita gunakan susu lah, tak gunakan air kan. Okey, tak campur air. Kita guna sikit je air masak lah kan. Okey. Selebihnya semua guna susu cair. Okey, lepas tu kopi dia bancuh ke misi ni? Kita bancuh. Bancuh? Kita bancuh. Ni apa boleh tengok tu. Tu. Antara killer je tadi kopi karamel ada Karamel. Ni. Kalau kata nak order yang tak ada dekat menu, contoh macam karamel macchiato ke apa semua. Tak ada. Tak boleh buat Yang ada dekat menu aja. Dekat menu makan modal RM5 je. Ya. Karamel macchiato. Okey, jadi apa boleh main cuba sebab ramai antara peniaga-peniaga dekat sini pun suggest mai kat brother ni. Brother ni punya air depa kata sedap ni. Jadi apa boleh main cuba. Sekejap. Tu. Tu je buat air ni. Ni kopi ni? Kopi ke? Tu je. Hari biasa menjaga kat mana ni? Tak ada, kita ikut expo je. Expo saja. Betul jalan expo ah. Okey. Okey weh, adik ni dia jalan expo, harga air dia murah weh. RM5 bagi Fit berbalik ah. Puas hati ah. Tak tu kopi dia. Okey. Ni kopi karamel ni? Kopi karamel. Ya, kopi karamel. Ni anak bagi apa? Bagi apa? Nak suruh aku review kopi ni ah. Aku bagi jawapan jujur. Abang bagi jawapan. Jujur. Kalau tak sedap kau memang tak sedap. Ya. Okey, jom kita nak try. Okey guys, sekarang ni ada dah kopi kat Fit ni. Dia punya tengok ni menarik lah weh. Dia punya buih meleleh-leleh ni. Kena tengah hari tadi pula lagi lah. Ni jadi Fit nak cuba, nak rasa dia punya kopi ni. Toki ada kat sini. Ni aku review aku abang jujur. Tak sedap aku kata tak sedap. Jadi kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sedap. Jadi serius sedap. Dia punya kopi tak, orang kata tak terlampau pahit. Sampai kadang ada setengah orang yang orang kata baru nak belajar minum kopi. Sebab apa, ada setengah orang ni memang heavy minum kopi. Contoh macam heavy ni biasa dia minum jenis macam
Americano lah. Itu jenis heavy lah. Tapi kalau untuk orang pemula apa nak minum kopi pun hampa boleh minum sebab apa dia tak pahit sangat. Lepas tu dia ada lemak-lemak. Lepas tu dia punya manis dia pun wih, puas hati. Tu. Ini sedap ni. Baik. Sebab apa boleh lah hampa rasa dia punya creamer tu pun rasa, kopi pun rasa, lemak pun ada. Apa lagi aku nak abang? Hampa main cuba ni. Sedap RM5 berbalik. Tu. Ada dia punya sok apa semua ni. Ni aku tak nak bodek dia. Tak nak bodek. Aku jenis tak nak bodek dia. Okey, jom. Okey guys, sebelah ni Fik tengok ni ada rojak buah ke apa? Ni apa benda ni? Rojak buah apa? Rojak buah. Ni. Ada rojak buah sebelah dengan kopi tadi guys. Jadi hampa boleh main kopi, minum kopi, hampa beli rojak buah. Kopi tu Fik recommend. Memang bukan Fik nak bodek bukan kata sebab dia bagi ke apa tak. Memang kopi dia Fik puas hati lah dengan harga RM5 berbalik. Tu, kat sini ada rojak buah. Kita tak pasti harga dia berapa. Ni dia customer tengah ramai. Jadi kita tak mau kacau sangat. Ni. Okey. Ni je. Oh, colek buah ni yang boleh tengok ni. RM13 dengan RM10. Tu. Okey guys, depan ni kita dah tasty tomo. Ni tomo. Ni kita ada tomo daging harimau menangis. Ni. Tomo daging danok macam-macam tomo ni. Kat abang ni macam-macam jenis tomo dah. Ni tahun lepas pun daripada, tahun ni pun daripada. Tahun lepas dah abang? Tahun lepas dah? Duduk depan tu kan? Tu. Tahun lepas daripada duduk depan tu. Tahun ni main pindah sini. Tahun ni main pindah sini. Dia macam cabut undi ke apa? Cabut undi tu? Tak tahu. Oh, tak pasti lah. Tu abang ni dapat tani, abang tengok tomo. Harimau menangis semua dah ni. Tu. Ni. Hampa makan kopi tadi, hampa makan tomo ni. Ni sebab apa ni lah toki kopi sama kok. Toki kopi, toki tomo tu. Apa boleh ni? Dia ada set abang? Dia ada set. Satu set ada 3 ketul bang. Satu set 3 ketul tu. Tu. Lepas tu kat sini apa boleh ingat sate ikan pun ada. Ni kat abang ni. Okey bang. Sebelah ni kita ada Dik ni jual apa dik? Ramen dengan gunting bang. Ramen dengan ayam gunting. Ni ramen dengan ayam gunting. Tu. Ayam korea apa dah bang? Ayam korea apa dah? Tu ayam korea pun ada macam-macam dah itu. Okey kan? Ni kat sini kita ada air minuman. Minum tak pening tapi kita gih. Tu dia. Tak pening tapi kita gih. Lalu ni orang cari pening. Okey. Satu berapa dik? Satu kad apa? Kecil RM4 bang. Kecil Besar 6. Kecil RM4 besar 6 ni. Hampa boleh main kat sini ni. Hampa jangan risau. Tak pening tapi kita gih. Tu ayak dia bawah. Ni. Oh ni hak ni tokey dah. Kerang buat dah nanti. Tokey apa? Ada betul ni kerang ada, lepas tu ada lokai pun ni. Depa buat rebui bakar ni. Rebui. Ni kerang rebui, lepas tu lokai pun dah. Lokai rebui. Lokai Fik jumpa satu lah kat sini saja. Kat tempat lain buat masa ni tak ada. Ni kat kok ni seorang je. Ada lokai tu. Okey guys, sebelah ni Fik nak tengok ni. Anbi ni. Okey, kat sini kita ada mi goreng kot. Mi goreng kocok goreng. Ni. Kita tengok tak? Oh, ada cakocau. Okey guys, ni dia punya menu. Tu. Nasi goreng. Macam-macam nasi goreng ada. Cakocau tu. Kocau kangkang pun dah. Dia lepas-lepas makan tu, Kangkang. terkangkang lah. Tengok lah siapa tak kenal. Dia kangkang tak kangkang tu. Ya. Nampak? Abang ambil siap dulu. Tengok abang boleh main kat sini. Waktu 2.5 dah habis, main sini pulun. Ya. Berapa dah bang? Tu. Tengah kerja satu. Dia macam kerja berapi tak berapi. Jom kita boleh tengok Api terus. keluar tak keluar? Abang ni terus Buat udang tu. cakocau. Udang ke kerang? Udang. Ya udang. Kerang keluar masuk lah. Dia dah udang. Dia macam mana boleh keluar cakocau kangkang? Dia kangkang, dia lepas-lepas makan dia pakai pekangkang. Kangkang ah. Kangkang lah. Hak makan kangkang atau okey kangkang? Dia tak okey ke kangkang tu. Ni. Okey guys, jom kita tengok ni. Cakocau dah. Oh. Hari berapa hari dia main sapu? Serbu. Ya. Ayam chicken 65 pun ada. So, sini menu gila dia bang, cakocau.
Ya bang. Menu killer je Char Kway Teow. Menu killer kocak kangkang. Kocak kangkang. Oh. Dia macam mana boleh main nama kangkang? Ini asal dari Cashew Market. Cashew Market punya bawah Larut Matang. Tu dia. Dia Chinese style lah. Chinese style. Boleh tengok. Ya, ni. Char Kway Teow. Char Kway Teow udang. Ni. Rupa dia macam mana. Tu. Okey, sebelah ni ayam apa ni? Chicken 65. Chicken 65. 65. Oh, tu dah 65. Awak lah payah sangat nama. Yang ni chicken 65 ada satu je dalam Malaysia. Tu. Okey, lepas tu kita ada ni ayam susu apa semua dah ni. Tengok. Lepas tu ni hang tengok lokcin semua dah. Apa ni? Ambil lah. Ini yang ada yang Okey, sebelah ni ada sup. Ni. Kita ada kocau sup. Bihun sup saja ni. Bihun sup dengan kocau sup. Gerbok mana dia? daging gerbok keting. Daging gerbok keting. Tu. Bihun sup kocau sup. Sebelah ni ada ayak sampah. Ni. Ayak sampah. Lepas tu strawberry. Ayak anggur dengan teh ais. Itu saja. Lepas tu depan tu ada popcorn caramel lah. Tu. Macam biasa saja. Ini saja yang Fit nampak untuk kat tempat makan kat sini. Dekat luar sana Fit tengok lagi lah. Kat luar sana ada lagi 1-2 kedai kecil-kecil kan. Okey guys, sekarang ni Fit nak kena kocau sup dekat Pak Long tadi. Yang Pak Long yang Fit review tadi, yang ada Pak Long tu, yang ada sup dia bok apa semua tu, sup tara ni. Okey, portion dia macam ni. Harga Fit tak pasti, tak tengok pula tadi berapa duit. Tapi Fit rasa atas RM8 lah, atas RM8. Jadi Fit nak cuba. Kalau nak dapat kocau macam ni, Fit ambil sup urat keting. Sup urat keting, lepas tu ada ni sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cuba tengok ni macam mana rasa dia. Okay. Sup dia ada ni lobak masin. Sup ada lobak masin apa semua. Lepas tu ni yang mana ni. Urat keting dia pun lembut elok. Sup dia pun terasa. Sup kat balong ni dia ada manis-manis sikit tau. Dia rasa manis-manis sikit. Campur dengan daging apa semua. Kita kena buat sambal sikit, bagi pedas-pedas sikit. Saya harap tak kena copyright Kalau kena copyright, kita nak kena padam tau lagu kena dengan sambal lagi best. Dia sup macam ni, dia biasa sup orang lama-lama, sup legend, sup daging. Dia letak ni lobak masin. Ni untuk Fit berpuati tak sup ni. Okey guys, sekarang ni Fit dekat Cashew Market. Ni Cashew Market pun buka weh. Cashew Market pun buka sampai Malam Raya. Depa buka awak semua. Jadi hampa kalau nak makan bawah Cashew Market ni pun boleh. Selain pada hampa makan kat kemah-kemah tadi, hampa boleh mai dekat sini bawah Cashew Market. Hampa tengok ni. Banyak orang makanan kat sini tu. Banyak. Okey guys, ni hampa boleh tengok tapi tak semua kedai buka lah. Tak semua kedai buka. Tadi bahagian belah tu ni combat ni hampa tengok ni. Rojak mi Singapore apa semua ni pun ada buka ni. Ni Aslam tak sembok pun ada buka. Tu hampa boleh mai kat sini. Ni mi goreng mamuk Taipei. Ni belah depan ni ada sate apa semua. Mak Nasi Kitchen, laksa benda, pasambok benda ni. Tu sate pun ada depan tu. Apa boleh amai ni.